Korang pernah dengar tentang susuk tumpang? Susuk yang dipakai oleh orang lain tapi untuk kegunaan diri sendiri. Biasanya dalam kepercayaan masyarakat Melayu, kegunaan susuk ni sering dikaitkan untuk menaikkan seri wajah, aura ataupun pengaruh seseorang yang memakainya. Tapi susuk ni ada banyak jenis yang mungkin korang tak tahu. Sebagai contoh, ada susuk emas, susuk belian, susuk perak, susuk herba. Dan tak terkejutlah kalau tiba-tiba ada susuk tumpang. Apa yang Kak Min faham, susuk tumpang ni kegunaan dia bukan pada pemakainya, tetapi susuk itu ditumpangkan kepada individu lain sebagai pengantara ataupun medium lah. Tapi itulah, tak kisahlah apa jenis susuk yang dipakai sekalipun, mesti ada risikonya. So hari tu Kak Min nampak ada orang post pasal pewaris susuk ni. Filem terbaru yang katanya tengah tayang sekarang, Kak Min belum tengok lagi tapi Kak Min akan tengok. Sebab Malaysia lama dah tak keluarkan cerita susuk ni. Dan lagi satu sebab Datuk Syamno berlakon. So we're gonna see. So kalau korang lah kan, korang nak ke tumpangkan susuk untuk orang lain? Jangan lupa komen kat bawah, Kak Min akan reply.